Hai and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Liana Syazwani binti Mansur, nombor matrik A199611 akan membentangkan cadangan pengangkutan bagi kawasan di Ipoh, Perak. Di bahagian pertama ini, saya akan membentangkan berkaitan masalah pengangkutan di kawasan Ipoh, Perak. Yang pertama adalah kesesakan lalu lintas di bandar utama, terutamanya pada waktu puncak iaitu pada pukul 7 pagi sehingga 9 pagi dan pada pukul 5 petang sehingga 7 petang. Yang kedua adalah sistem pengangkutan awam kurang menyeluruh. Walaupun terdapat perkhidmatan bas bandar, ramai penduduk masih bergantung kepada kenderaan persendirian. Dan yang ketiga adalah keadaan jalan raya yang kurang memuaskan. Beberapa pengguna mengadu tentang jalan berlubang, permukaan jalan tidak rata dan penyelenggaraan yang kurang memuaskan di sesetengah kawasan. Dan yang terakhir adalah masalah parkir di kawasan tumpuan. Ipoh mempunyai stesen KTM ETS, namun pengangkutan rel bandar masih terhad dan tidak meliputi kebanyakan kawasan perumahan. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan polisi. Yang pertama adalah polisi pengukuhan pengangkutan awam, iaitu di mana Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Ipoh iaitu MBI perlu meningkatkan kekerapan bas bandar serta memperluaskan laluan ke kawasan perumahan, institut pendidikan dan kawasan industri. Yang kedua adalah polisi bandar mesra pejalan kaki dan basikal dengan mewujudkan rangkaian laluan pejalan kaki dan laluan basikal yang selamat dan bersambung di seluruh bandar. Dan yang ketiga adalah polisi park and ride, iaitu dengan menyediakan kawasan parkir di pinggir bandar dan menghubungkannya dengan bas ulang-alik ke pusat bandar. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada bahagian cadangan jangka pendek iaitu selama 3 tahun. Yang pertama adalah meningkatkan kekerapan bas bandar. Yang kedua, penyelenggaraan jalan dan menampal jalan berlubang. Yang ketiga adalah pemasangan lampu isyarat pintar dan sistem pemantauan trafik. Yang keempat adalah pembinaan laluan basikal dan pejalan kaki. Yang kelima adalah lorong khas bas di jalan utama. Dan yang keenam adalah sistem maklumat dan ketibaan bas masa nyata. Yang ketujuh adalah zon had laju 30 km per jam di kawasan sensitif. Yang ke-8 adalah kemudahan parkir basikal awam. Dan yang terakhir sekali adalah penyelarasan lampu isyarat. Selanjutnya, kita akan beralih pula kepada cadangan jangka panjang. Yang pertama, membangunkan sistem transit rel bandar. Yang kedua, mewujudkan rangkaian pengangkutan awam bersepadu. Yang ketiga, pembangunan bandar berorientasikan transit TOD. Dan yang keempat, pembinaan jalan lingkaran baharu. Yang kelima adalah transformasi kepada bandar hijau dan mobiliti rendah karbon. Dan yang keenam, mewujudkan rangkaian laluan basikal dan pejalan kaki menyeluruh. Yang ketujuh, naik taraf dan pelebaran jalan raya utama. Yang ke-8, pembangunan bandar 15 minit.
Yang kesembilan, pembinaan jambatan dan terowong pejalan kaki pintar. Dan yang terakhir sekali adalah Pusat Kawalan Pengangkutan Pintar Bandar.